Okay, ni saya nak tunjukkan cara nak long screenshot dekat iPad mini. Okay, saya guna Apple Pencil. Buka browser. Okay, sebagai contoh saya nak screenshot kalender ni. Okay, kamu tarik macam ni. Screenshot macam ni. Lepas tu dekat atas ni ada screen full page Saya ambil screen full page. Okay, full page. Lepas tu dia nampak kat tepi ni. Nah, kat sini lah nampak lah full page untuk web browser ni. Lepas tu kamu nak crop sikit, tekan ni crop. Okay, ni boleh crop. Okay, takat tu. Yang ni saya nak crop takat ni. Yang ni Okay. Kemudian tekan yang ni. Okay, tekan OK. Lepas tu tekan save lagi sekali. Yang ni saya nak save dekat PDF. Okay, dekat on my iPad lah. Okay, tekan save. Okay, dah save. Buka file. Okay, file yang ni. Ni ada. Ni long screenshot. Boleh nampak lah ni. Nampak. Okay, itu caranya untuk long screenshot dekat iPad mini. Bye.